أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan nikmat kesihatan yang diberikan kepada kita, dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ni untuk kita meneruskan perbahasan dan perkongsian ilmu kita berkaitan dengan isu-isu mahkamah syariah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kita masih lagi di tajuk wasiat. InsyaAllah malam ni kita akan khatam bab wasiat ni. Kita akan sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan wasiat. Pada pertemuan kita yang lalu, kita dah bincang beberapa isu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Antara dia wasiat kepada waris. Kita dah bincang sebelum ni, kalau kata wasiat kepada waris, nak tak nak perlu kepada persetujuan kesemua ahli waris. Bukan tak boleh, boleh, tapi kena ada persetujuan. Kemudian isu kadar. Nak tak nak wasiat ni sekadar 1/3 sahaja, kan? Tapi kalau kita nak buat lebih juga, perlu kepada persetujuan ahli waris juga. Dan antara isu-isu yang lain adalah berkaitan dengan wasiat wajibah. Kita wasiatkan kepada cucu, kan? Ada kadang-kadang banyak yang berlaku, kita wasiatkan kepada cucu. Ada perbahasan yang kata boleh, ada perbahasan yang kata tak boleh. Tapi pada hukumnya kita boleh untuk kita wasiatkan kepada cucu kita. Kan, kalau kata kita tak wasiat kat cucu, cucu ni takkan dapat apa. Sebab anak-anak kita yang akan mewarisi harta-harta yang kita akan tinggalkan. Dan malam ni kita akan sambung lagi, ada 2-3 lagi isu yang kita nak sentuh. Antaranya berkaitan dengan wasiat kepada janin dalam kandungan. Ni perbahasan yang orang duk bincang sekarang ni. Kita, anak kita, contoh perempuan tengah mengandung cucu pertama, kita duk rasa macam abah pun duk sakit ni, kot-kot tak ada nak jumpa cucu. Jadi abah nak wasiat siap-siap harta yang abah ada ni dekat cucu tu. Sedangkan Tok Wan ni pun tak tahu lagi cucu tu dah hidup ke tak, ataupun boleh jadi gugur ke, ataupun lahir kemudian meninggal ke. Jadi apa hukum kita nak wasiatkan kepada janin dalam kandungan ni? Berlaku sepakat dalam kalangan fuqaha bahawa wasiat kepada janin dalam kandungan adalah sah, sama ada harta yang diwasiatkan itu ain, harta ataupun manfaat. Hukum dia sah.
Sama ada kita wasiatkan harta ataupun kita wasiatkan manfaat harta tu. Sebagai contoh, kita kata abah ada satu harta, tanah. Tanah ni abah sewa. Sewa ni nanti abah nak wasiat dapat dekat cucu abah ni hak duduk dalam kandungan ni. Maksud kata bukan Tok Wan tu wasiatkan tanah tu. Cuma Tok Wan tu wasiatkan manfaat, iaitu sewa yang dapat daripada tanah tu. Maka hukum dia sah. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki menentukan syarat sah wasiat tersebut. Dia ada dua syarat sah. Bila mana hukum dia sah, dia ada syarat yang mengikat dia untuk mengesahkan wasiat tersebut. Pertama, janin itu hendaklah benar-benar wujud pada masa wasiat itu dibuat. Jika janin tidak wujud dalam kandungan, wasiat itu akan terbatal. Maksud kata, Tok Wan ni kena sah betul-betul kata anak tu memang tengah mengandung. Barulah boleh untuk dibuat wasiat tersebut. Ni ke depan kita tak tahulah. Punyalah anak kita nak harta ke apa ke. Pilah abang balik-balik kampung, abah alhamdulillah lah kakak mengandung. Berapa bulan dah? 3 bulan dah. Jadi hari itu abah abang kalau kata kakak mengandung, abah nak wasiatkan harta ni dekat anak yang kandungan ni. Jadi Tok Wan ni pun wasiat, padahal rupanya anak tu tak mengandung pun. Jadi nak kena tentukan syarat dia, nak kena sahkan betul-betul bahawa memang wujudnya janin dalam kandungan tersebut. Bagi mazhab Maliki, syarat itu tidak diterima kerana wasiat akan sah sama ada janin itu wujud atau akan wujud pada masa hadapan. Tapi mazhab Maliki dia tak meletakkan syarat perlunya wujud. Sebab apa dia kata? Syaratnya wasiat itu bayi itu akan lahir pada masa akan datang. Maliki ni lebih terbuka lah. Maksud kata membuka ruang yang luas. Tak kisahlah kalau kata nanti, kalau kata kakak mengandung, lahirnya anak, maka harta ni akan turun sebagai wasiat. Mazhab Maliki letak macam tu. Tetapi jumhur fuqaha mengatakan syarat waktu nak buat wasiat tu, janin tu mesti dah ada dalam kandungan. Tak kisah berapa tempoh dia punya kandungan, 2 minggu ke, sebulan ke, berapa bulan pun, yang penting janin tu wujud sewaktu wasiat dibuat. Syarat dia sewaktu wasiat dibuat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, janin itu dilahirkan hidup berdasarkan kepada tanda-tanda tertentu seperti ia menangis atau sebagainya mengikut pendapat jumhur fuqaha. Nak tak nak, syarat yang kedua menetapkan wasiat tersebut akan jatuh kepada janin tersebut bila mana janin tersebut lahir. Tak kisahlah lahir berapa hari, lahir 2-3 jam meninggal, tetap wasiat tersebut akan jatuh kepada bayi yang dilahirkan tersebut. Ni syarat yang ditetapkan ni. Sebab tu kita nak kena pastikan kalau kata kita buat wasiat kepada janin dalam kandungan ni, 2 syarat ni mestilah kena ada. Nak tak nak mesti ada, barulah sahnya wasiat tersebut. Kadang-kadang syarat yang pertama tu ada. Waktu pak ni buat wasiat, Tok Wan ni buat wasiat, anak ni memang tengah mengandung. Tetapi elok ayah ni meninggal, anak ni pun keguguran contohnya, menyebabkan bayi yang dalam kandungan tersebut mati juga. Maka dalam keadaan macam tu, wasiat tersebut akan terbatal. Kan? Syarat dia mesti bayi tersebut hidup, tak kira berapa detik sekalipun. Pembagian harta wasiat di antara beberapa orang janin, sama ada lelaki atau perempuan, hendaklah dibuat secara sama rata. Kalaulah kata anak tu tengah mengandung anak kembar, balik cerita ke abah alhamdulillah lah, scan ni dapat kembar 2. Cuma tak tahu laki seorang ke, perempuan seorang ke, laki 2 ke, perempuan 2 ke. Maka pembahagian wasiat tersebut hendaklah dibahagi sama rata. Tok Wan ni tak boleh habaq, hak laki ni lebih sikit, hak perempuan ni kurang sikit, sebab nak ikut kepada kadar harta pusaka. Tak boleh. Dia mesti dibahagikan secara sama rata antara kandungan kemak tersebut. Ni benda-benda ni lah yang kita nak kena ambil tahu. Sebab kadang-kadang memang banyak berlaku sekarang ni tak mau wasiat dekat anak-anak sebab berlaku krisis dan sebagainya, menyebabkan ni Tok Wan nak wasiat kepada cucu. Wasiat kepada cucu yang hidup tak apalah, tak ada masalah.
Tapi duk fikir-fikir, waktu aku sakit ni anak aku tengah mengandung. Dialah yang duk jaga aku dan sebagainya, menyebabkan terpanggil nak wasiatkan kepada cucu dalam kandungan tu. Jadi nak tak nak dua wasiat tadi, dua syarat sah tadi kena dipenuhi sebelum kita nak mengesahkan wasiat tersebut berlaku. Itu yang pertama, iaitu berkaitan dengan wasiat kepada janin dalam kandungan. Seterusnya, apa lagi isu yang berlaku dalam wasiat ni, iaitu isu mewasiatkan pada waktu maradul maut, sakit yang membawa kepada kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya biasa dengar istilah maradul maut ni. Kadang-kadang sakit kemudian terlantak, kemudian meninggal. Waktu dia terlantak itulah dia buat wasiat, dia buat hibah dan sebagainya. Apa hukum waktu dia buat hibah ataupun dia buat wasiat ketika dalam keadaan maradul maut tu? Kadang-kadang ada orang yang sakit ni, sakit tak lama, jatuh sakit 2-3 hari meninggal. Ada orang yang jadi sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun baru meninggal. Jadi itulah yang menyebabkan perbahasan ulama ni bincang dalam keadaan dia sakit tu, nazak tu, terlantak tu, bagaimana hukum bila mana dia wasiat ataupun dia hibah yang keluar daripada mulut dia. Adakah boleh diterima pakai ataupun tak boleh? Sebab dalam keadaan tu ada ulama yang mengatakan dalam keadaan orang terlantak ni, boleh jadi dia pun tak sedar dah apa yang dia cakap. Tambahan pula dalam keadaan waktu-waktu ni lah, orang anak-anak ni duk main, abah, harta abah ni macam mana? Abah ni dalam keadaan duk terlantak sakit dah. Lain-lain kali abah boleh keluar saja apa-apa ayat yang dia keluar, hibah, wasiat dan sebagainya. Jadi apa hukum dia? Waktu maradul maut ni kita buat hibah ataupun kita buat wasiat. Istilah maradul maut bermaksud sakit yang boleh menyebabkan kematian seseorang. Oleh itu, hibah pada masa maradul maut ialah pemberian harta yang dibuat oleh seseorang yang sedang sakit tenat, yang boleh membawa kepada kematian penghibah dengan penyakit itu. Menurut hukum syarak, jika seseorang penghibah meninggal dunia dengan penyakit berkenaan selepas hibah dibuat, maka hibah itu samalah seperti pemberian melalui wasiat dan tertakluk kepada hukum wasiat. Waktu dia sakit tenat tu, dia hibah. Ni kita bincang bab wasiat, tetapi dalam isu maradul maut ni kita dah kata dia hibah. Waktu dia sakit tu, abah sakit ni, abah nak bagilah rumah ni dekat kakak waktu dia tengah sakit tu. Kemudian meninggal. Maka hukum yang dia buat hibah sewaktu maradul maut tadi, dia akan tertakluk kepada hukum wasiat. Iaitu, pertama, hibah itu hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada harta si mati, kecuali waris-waris lain bersetuju dengan kadar yang lebih itu. Maksud kata di sini, walaupun dia hibah, tetapi hukum dia tak kira sebagai hibah, dia akan kira sebagai hukum wasiat. Dia akan terpakai kadar 1/3. Kalau kata nak bagi lebih, perlu kepada persetujuan kesemua ahli waris. Yang kedua, hibah itu hendaklah tidak dibuat kepada ahli waris, kecuali waris-waris lain bersetuju dengannya. Sama juga, dia akan kembali kepada hukum wasiat juga. Kalau kita nak buat kepada waris, boleh dengan syarat perlu kepada persetujuan kesemua ahli waris. Persetujuan waris-waris hendaklah diperolehi selepas kematian penghibah, dan waris-waris yang memberi persetujuan itu mempunyai keahlian tasarruf. Persetujuan tu kita kena minta selepas yang orang hibahkan tu meninggal dunia. Bukan kata waktu kawan tu hibah, terus kita pergi tanya, ni abah hibah kat aku ni, hampa setuju ke tak? Abah tak meninggal lagi. Dia telefon siap-siap dah adik-beradik dia, tanya setuju ke tak abah hibah kat aku. Tak boleh. Dia kena tunggu sampai penghibah tu meninggal dulu, barulah waris yang dapat harta ni, dia kena telefon, dia kena dapatkan persetujuan kesemua ahli-ahli waris yang berhak kepada harta si mati tersebut. Sebaliknya, jika penghibah itu masih hidup selepas hibah harta itu dibuat, maka pemberian itu termasuk dalam hukum hibah dan tertakluk kepada hukum hibah yang memerlukan kepada ijab qabul dan penyerahan hak pempunyaan al-qabat oleh penghibah kepada penerima hibah.
Kalaulah kawan yang menghibahkan harta tersebut tak meninggal lagi, maka kat situ barulah dia berlaku kepada hukum hibah. Hukum hibah ni dia kena ada aku bagi, aku terima, dan harta yang diberi tu hendaklah diserahkan kepada penerima hibah. Dia akan kembali kepada hukum hibah lah. Tetapi kalaulah kata dibuat selepas pada kematian kawan tu, dia akan dikira sebagai hukum wasiat. Sebab tu bab-bab maradul maut ni sekarang ni banyak isu. Kan, kadang-kadang ayah betul lah waktu dia sakit tu dia ada hibah. Kemudian ada anak yang dapat hibah ni lah yang akan timbulkan isu. Telefon habis adik-beradik lain, hampa aku nak abang kat hampa. Tak saat ni aku balik rumah abah, sambil-sambil duduk minum kopi dengan abah. Abah ada cakap kat aku, kata rumah yang abah duduk sekarang ni, rumah ni abah bagi hadiah dekat aku. Abah hibah dekat aku. Jadi abah tak ada nak cakap dekat hampa sebab hampa tak balik. Kalau kata hampa balik minggu ni, mungkin abah akan cakap juga kat hampa. Jadi adik-beradik lain pun tak apalah. Kalau kata betul abah kata lagu tu, kami terima saja. Tetapi dia tetap akan kembali kepada hukum. Tengok, dia akan jatuh hukum hibah ke? Kalau kata hibah, dia kena ikut rukun-rukun dan syarat hibah. Tetapi kalaulah kata pak tu dah meninggal dunia, kan, barulah dia telefon adik-beradik lain. Sebelum abah meninggal hari tu, abah ada habaq kat aku, dia hibah kat aku. Maka dalam keadaan macam tu, dia akan jatuh hukum wasiat saja. Cukup sekadar 1/3. Yang lebih itu kalau kata adik-beradik lain nak bagi, terima. Kalau kata mereka tak bagi, maka dia akan kembali kepada hukum harta pusaka. Ni antara isu-isu yang banyak berlaku dalam mahkamah sekarang ni berkaitan dengan hibah sewaktu maradul maut. Kadang-kadang orang tak faham. Dia duk faham kata kalau kata pak tu hibah terus dapat dekat dia. Kalau kata terus dapat dekat dia, dia akan kembali kepada rukun-rukun hibah. Kita dah bincang sebelum ni. Kan, rukun dia kena ada ijab qabul, terima harta dan sebagainya. Tetapi kalau kata selepas pada pak tu meninggal, barulah dibangkitkan isu hibah tersebut, maka dia akan kembali kepada hukum wasiat saja. Sebab tu kadang-kadang orang yang nak wasiat ni dia nak kena jelas betul-betul. Dia nak wasiat ke, dia nak hibah ke, dia nak apa. Barulah mahkamah boleh menentukan apa hasrat dia yang sebenarnya untuk pengurusan harta tersebut. Sebab tu kita kata, kita dah bincang sebelum ni, alangkah lebih baik kalau kata Pak Long dengan Mak Long yang berhasrat nak buat wasiat ni, buatlah secara betul. Supaya kita boleh kenal pasti apa istilah yang akan diguna pakai dalam dokumen bertulis tersebut. Kita takut Pak Long niat nak wasiat, tapi rupanya pergi guna istilah hibah. Dia akan kembali kepada rukun-rukun hibah. Kalau kata rukun hibah tak sempurna, maka dia akan kembali kepada pengurusan harta pusaka, iaitu dibahagikan secara faraid. Itu yang kedua, berkaitan dengan hibah pada masa maradul maut. Dan yang ketiga, berkaitan dengan isu penamaan. Kan, sekarang ni amalan kita di Malaysia ni, apa-apa yang melibatkan harta orang Islam ataupun harta bukan orang Islam, tak kira lah bank ke, tabung haji ke, KWSP ke, mesti kita letak penama. Ada orang yang tak letak penama pun ada. Sebab mungkin tak sedar lagi berkaitan dengan kepentingan meletakkan penama. Persoalan dia, penama ni macam mana? Adakah penama ni orang yang terima harta? Ataupun siapa penama ni? Banyak berlaku sekarang ni, orang yang diletakkan nama sebagai penama ni, dia duk faham kata harta tu dapat dekat dia semua. Sebab tu lah kali abah letak nama Kak Long sebagai penama dalam harta abah. Lah kali Kak Long bawa keluar duit, siapa pun tak tahu. Sebab Kak Long kata dia penama, abah bagi dekat dia. Jadi kita nak abang kata penama ni adalah orang yang dilantik sebagai untuk melaksanakan urusan wasiat ataupun pembahagian harta saja. Bukan pemilik tunggal, pemilik mutlak kepada harta yang ditinggalkan tersebut. Sebab tu kita kata persoalan yang timbul, apakah penama yang dilantik oleh pencarum atau penyimpan itu berhak sepenuhnya terhadap wang simpanan atau caruman apabila penyimpan meninggal dunia kerana dianggap sebagai penerima hibah atau menerima 1/3 wasiat
kerana dianggap sebagai penerima wasiat, atau adakah wang simpanan itu dianggap sebagai harta pusaka si mati yang perlu diagihkan kepada ahli waris menurut hukum faraid, kerana penama dianggap sebagai wasi mengikut hukum syarak, dan amalan yang diterima pakai dalam kes penamaan ini ialah penama dianggap sebagai wasi atau pemegang amanah saja, di mana wang simpanan atau coroman itu hendaklah dibahagi-bahagikan mengikut hukum faraid kepada waris-waris yang berhak. Dalam perkara ini, satu ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang diadakan pada tahun 1973 berpandangan seperti berikut. Penama dalam wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, wang simpanan pejabat pos, bank, insurans dan syarikat kerjasama adalah sebagai orang-orang yang melaksanakan wasiat si mati atau wasi. Mereka boleh menerima wang si mati dari sumber-sumber tersebut untuk dibahagikan kepada orang-orang yang berhak menurut pembahagian faraid. Bahasa mudah dia, kita nak abang kata, penama ni kita lantik dia untuk menguruskan harta kita. Bukan kita letak dia sebagai penama, kita nak abang kata harta semua jatuh dekat dia. Hak ni kita nak kena meyakinkan semua orang dalam masyarakat kita. Sebab kadang-kadang orang marah kat kita. Pasal apa pula ustaz? Pak saya letak nama dekat saya. Confirm lah pak saya bagi dekat saya. Dia duk anggap kata bila mana pak dia meletakkan nama dia sebagai penama tu, pak bagi dekat dia. Sebab tu kita banyak isu-isu sekarang ni kita tengok duit ringgit. Bila mana adik-beradik lain pergi cek, boleh tak kami nak cek berapa duit ada? Duit kawan ni dulu ni ada 100,000, tapi ada bulan lepas dah dikeluarkan. Dalam akaun sekarang ni tinggal RM10 saja. Siapa yang keluarkan? Penama dia keluarkan nama sekian. Oh, tu adik-beradik kami. Tak apalah, mungkin dia keluarkan, dia nak bagi secara faraid kot. Duk tunggu setahun, sengak pi ayat tu. Telefon pi, "Hai, kak, bukan kata hari tu hang bawa keluar duit abah ke? Kami pergi cek bank kata ada 100,000. Betul. Lepas tu mana pi duit tu? Aku pakai semua dah lah. Pasal apa kau pakai? Abah letak aku sebagai penama, duit tu dapat kat aku lah." Ni. Hak ni lah yang ada banyak berlaku sekarang. Adik-beradik lain pi lah naik ke mahkamah balik, minta untuk mahkamah keluarkan satu perintah untuk minta paksa kawan tu bayar balik duit yang dah dikeluarkan tu dan dibahagikan sebagai harta pusaka. Ni, banyak kita jumpa sekarang ni di mahkamah syariah. Hatta kadang-kadang dia pi ke mahkamah ni, dia declare kata dia ni seorang aja. Tuan Hakim, saya nak mai buat harta pusaka, nak minta faraid. Harta siapa? Harta pak saya. Pak ada isteri dah? Ada. Mak saya masih hidup. Lepas tu anak ada berapa orang? Anak saya anak tunggal, Tuan Hakim. Saya seorang ya yang ada dalam keluarga. Lah ni pun mak ni saya duk jaga. Jadi dia bawa saksi, dengan saksi-saksi itu pun menipu. Hakim kata betul ke dia ni anak tunggal? Betul. Dia pun balik dapat sijil faraid, mak dapat 1/8, yang baki semua dapat kat dia. Dia kira mai, banyak sangat ni bagi kat mak. Buat apa bagi banyak-banyak? Dia bagi kat mak dia 5,000, 10,000. Hak dia balas berapa puluh ribu? 90,000, 100,000. Kami pernah jumpa kes ayah meninggalkan duit ringgit wang simpanan dalam bank 500,000 lebih kurang. Dia pergi declare kat mahkamah, ada isteri seorang, dia adalah anak tunggal, anak lelaki. Mak dia dapat 1/8. 1/8 daripada 500,000. Tuan-tuan bayangkan 1/8 daripada 500,000, berapa? Dia bagi dekat mak dia ni 5,000 ya. Dengan alasan kata mak nak simpan duit berapa banyak-banyak, nanti kalau kata mak meninggal pun jatuh harta pusaka kak. Lah ni tak apa, cek tolong pegang. Dia tukar kereta, dia tukar motor, dia pergi melancong dan sebagainya. Alih-alih adik dia mai ke mahkamah minta pembatalan perintah faraid. Dengan sebab dia telah menipu, sedangkan kami ni ada 5 beradik, Tuan Hakim. Dia seorang lelaki, ada 4 perempuan. Tapi dia pergi declare kat mahkamah kata dia anak tunggal. Ni, hak berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Sebab tu kita kata dalam bab penama ni,
Tuan-tuan dan perempuan, kalau kata ada wang-wang simpanan, saham ke dan sebagainya, letak penama. Cuma nak kena cerita dekat penama. Kak Long, abang, abah letak sebagai penama ni bukan kata abah bagi dekat Kak Long, bukan bagi kat abang. Cuma abah percaya dekat Kak Long, abah percaya dekat abang, minta untuk abang lah tolong uruskan bila mana abah meninggal dunia nanti. Pesan siap-siap dekat dia. Kalau kita habis sangat pun, cerita habis semua dekat anak-beranak. Lah ni macam ni. Abah ada duit dalam bank. Scan. Abah dah lantik abang hampa sebagai penama. Apa-apa jadi pun selepas ni, kalau kata abah meninggal dunia, hampa pakat lah elok-elok, hampa bagilah kerjasama dengan penama ni. Pesan pula kat penama, jangan duk lari. Sebab ingatlah adik-beradik yang lain. Kalau kata tak letak penama pun jadi masalah juga. Sebab urusan nak keluarkan duit sekarang ni agak susah. Kalau kata tak ada penama, kan, nak kena naik di pejabat Mahkamah Syariah, dapatkan CJ Faruq dulu, kemudian buat surat pula kata daripada semua ahli waris ni setuju lantik kawan ni sebagai pemegang amanah. Dia akan jadi panjang lah proses dia tu. Tapi kalau kata Pak Long dengan Mak Long letak siap-siap penama, pesan pula dekat dia, maka kalau kata selepas pada meninggal itu, orang yang penama ni boleh terus melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan wang ringgit ni. Sebab tu kita tengok sekarang ni, orang jadi masalah, dia jadi tak mau nak uruskan harta ni sebab dia kata payah. Kami pergi tanya ni banyak tempat dah. Mahkamah kata okey, mula kat mahkamah kebetulan lantik penama lain kali, tinggal dengan yang tu. Pergi cek pula dekat bank, boleh dah kami nak cek abah tinggal berapa duit dalam akaun? Tak banyak, ada lah kot RM450. Terus dia rasa tak mau buat urusan pusaka. Dia kata biar pergi lah, RM450 tu tinggal dalam akaun tu lah, tak ada siapa, tak payah siapa dia pergi tuntut. Cuba kalau tinggal tu RM45,000 ke RM450,000 ke, time tu jugalah celapak pegang telefon tanya ni, aku nak tanya ni lah, nak urus harta pusaka ni nak buat lagu mana? Dia jadi excited lebih. Sebab tu kita kata bab-bab ni kita nak kena bagi perhatian lebih, kan? Macam kita dah bincang sebelum ni, kita sepanjang hidup kita dah cari harta, kan? Kalau boleh biarlah selepas mana kita meninggal dunia ni, harta kita ni diuruskan dengan cara yang elok. Banyak sekarang ni isu-isu yang melibatkan pergaduhan, pertelingkahan, berebut harta. Sebab tu kita kata kita nak kena ada perancangan dah. Harta-harta kita ni kita nak buat lagu mana. Kalau kata kita nak buat wasiat, kita nak kena plan dah wasiat dia lagu mana. Kalau kata kita nak buat hibah, kita nak kena plan dah kita nak kena hibah dekat siapa. Kalau kata kita nak buat wakaf, apa tindakan kita yang perlu untuk kita buat wakaf. Tapi kalau kita rasa tak apalah, aku rasa biarlah harta aku ni diuruskan secara pembahagian secara pusaka. Nak tak nak, paling-paling orang kata paling-paling cerai pun Pak Long dengan Mak Long kenalah lantik penama bagi menguruskan harta-harta tu. Ada penama, senanglah cerita. Hak sepatutnya benda boleh selesai, kan? Benda yang duk bicara panjang 2-3 tahun, dengan ada penama 2-3 minggu dah boleh selesai. Tapi pastikan penama ni memang betul-betul orang yang kita boleh percayai. Ada orang yang dia lantik penama bukan dari kalangan anak-anak dia. Ada. Sebab dia tak percaya dekat anak-anak dia. Ada orang yang macam tu. Dia lantik kawan baik dia sebagai orang yang bakal menguruskan harta dia. Aku percaya kat hang, aku kawan dengan hang dah 40 tahun, maka aku letak hang sebagai penama harta-harta aku. Kalau kata aku meninggal nanti, hang bawa, hang pilah bank ni, sekian. Cerita dekat penama ni. Barulah penama ni senang nak buat kerja. Haduk jadi masalah sekarang ni, dahlah penama tak letak. Lepas tu, anak beranak, siapa pun tak tahu. Pak ni ada akaun mana. Ni, waris nak kena pi bank satu persatu ni. Pi naik Maybank, pi bank rakyat, pi BSN, pi macam-macam bank nak kena pi. Sebab kita bukan ada satu sistem yang boleh tengok kawan ni ada akaun bank mana, kita nak kena pi satu persatu. Sebab tu kita kata bila
pi satu persatu itulah menyebabkan orang rasa susah. Kan, orang rasa susah, payahlah dia kata. Abah ni pun aku rasa bukannya ada duit banyak mana pun. Kan? Bank pun rasanya setakat satu je. Kalau satu tak apalah. Senang boleh pergi tumpu dekat bank tu saja. Cuba bayangkan kalau kata kita ada buka akaun, duit memang kita simpan banyak, siapa pun tak tahu. Bank bukan dia tahu kita meninggal ke, melainkan ada orang main cerita. Sebab tu kita kata, kalau kita bab pengurusan harta ni, bab kereta tak apa, senang. Orang tahu kereta tu kereta siapa. Bab rumah, orang tahu rumah tu rumah siapa. Pergi pejabat tanah, cek bubuh nombor IC kawan ni, boleh keluar kawan ni ada harta apa, tanah kawasan mana, kawasan Alok Star ke, Kuala Nerang ke, Sik ke apa. Tapi bab duit ringgit ni agak sukar. Sebab tu kita kata tak apa, tak ada masalah kalau kata Pak Long dengan Mak Long ni nak ada bank yang banyak. Kan, duit yang banyak dalam macam-macam bank. Cuma nak kena pastikan duit-duit ringgit kita dalam bank tu dilantiklah penama seorang yang boleh tahu apa tindakan dia bila mana kita meninggal dunia nanti. Itu yang penting. Kan? Supaya kita nak abang kata harta-harta kita tu diuruskan dengan sesempurna mungkin. Orang duk bahas lah ni. Kan, kadang-kadang orang duk marah. Hang ni kubur abah ni baru je meninggal. Kubur pun duk merah lagi. Hang duk kalut dah duk cari harta-harta abah. Dok, kita nak abang kata pengurusan harta ni kita nak kena buat secepat mungkin. Jangan duk berlengah-lengah. Pertama kita kata kita tak mau berlengah ni bukan sebab apa. Kita takutlah ajal maut ni kita tak tahu. Boleh jadi ada pula di kalangan ahli-ahli waris yang berhak untuk dapat harta tu meninggal pula. Dia jadi banyak cabang lah pula. Hak asal tadi pak saja meninggal, kemudian anak pula meninggal, hak anak ni pula ada anak-anak dia yang lain. Dah jadi 2-3 peringkat. Ataupun timbul pula kadang-kadang orang jadi pelik. Abah dulu ni lantik Kak Long sebagai penama. Ni dah 2 tahun dah ni Kak Long tak ambil tindakan apa pun. Menyebabkan adik-beradik lain ni duk rasa syak wasangka. Kak Long ni buat ke tak? Ke balas kat dia semua? Sebab tu kita kalau sekarang ni kita duk kempen. Elok-elok meninggal 2-3 bulan selepas itu terus kena buat urusan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ni. Naik ke mahkamah syariah, dapatkan sijil faraid, kemudian terus bawa sijil faraid itu pergilah ke bank-bank yang berkaitan yang kita rasa pak dengan mak kita ni ada harta di situ. Saham, tabung haji, KWSP mungkin tak ada dah lah kot. Soal pencen tu berkeluar habis dah. Kan? Tapi tabung haji boleh jadi. Ada orang yang kadang-kadang satu kes kami jumpa di Selangor kot. Duit ringgit tak ada, tabung haji tak ada, KWSP tak ada, tapi dia ada saham bernilai 800,000. Anak-beranak dia pergi cek bank sekupang tak ada. Ada lah RM15, ada RM20, ada yang akaun dah tutup. Pergi dia KWSP kata tak ada dah, akaun pun dah ditutup dah. Pergi cek, rupanya ada satu saham yang bernilai 800,000. Yang nak jadi masalah dia kes tu sebab saham tu tak letak penama. Tak letak penama. Jadi bila saham ni tak letak penama, agak sukarlah untuk anak beranak ni nak buat urusan pengeluaran saham tersebut. Sebab saham ni nak kena jual dulu. Kemudian dapat duit tu barulah nak boleh bawa keluar. Bila bawa keluar barulah nak kena bedok. Sekarang ni urusan dia nak jual pun tak boleh sebab tak ada penama yang diletakkan di situ. Jadi menyebabkan perlu naik kepada mahkamah, dapatkan perintah mahkamah dan sebagainya. Mahkamah keluar, pergi pejabat pusaka pula. Pergi pejabat pusaka baru keluar surat pula, pemegang amanah dan sebagainya. Baru pergi ke saham, jual. Kemudian tunggu duit masuk. Lepas tu barulah nak bedok dan sebagainya. Sebab tu kita kata pentingnya penama ni. Macam kita kata, letaklah siapa-siapa pun sebagai penama. Yang penting penama ni adalah orang yang kita boleh percayai. Dan kita nak kena pesan siap-siap dekat penama ni, biarlah dia tahu daripada awal yang harta-harta kita ni kita letak dia sebagai penama, supaya dia pun boleh ambil maklum perkara tu. Jadi sekarang ni tak bagi tahu. Letak anak sebagai penama, tak bagi tahu dekat anak. Elok-elok meninggal, anak ni pun pilah dekat bank.
saya nak maklum, pak saya dah meninggal. Cik siapa? Saya nama sekian-sekian. Oh, cik penama, cik tahu tak? Saya tak tahu pun. Cik penama. Jadi minggu depan cik boleh mai balik untuk urusan pengeluaran duit. Tu dia kepak dadak macam tu. Duit ingat kata sebab duit dapat kat dia. Sebab tu kita kata bab-bab penama ni lah kita nak kena bagi kesedaran kepada semua masyarakat. Letak penama dan bagi tahu dekat dia apa peranan dia dan bukan hak dia. Itu yang kita nak kena pesan dekat dia. Kita lantik dia tu sebab kita percaya dekat dia. Tapi kalau kata dia pun orang kata boleh menyebabkan tak boleh dipercayai, maka kita kena tukarlah penama-penama tersebut kepada pihak-pihak yang kita rasa boleh dipercayai. Sebab itu banyak sekarang ni tak mau letak anak-anak sebagai penama, pi amanah raya. Pi buat urusan kat amanah raya, suruh amanah raya ni lah jadi pemegang amanah. Kan? Tapi itulah amanah raya ni pun kadang-kadang banyak juga isu-isu yang timbul di amanah raya ni. Harta melebihi 600,000. Sebab amanah raya ni takat 600,000 ya harta yang mereka boleh urus. Lepas tu ada cas-cas dia yang tertentu yang waris-waris ni kena bayar. Bila mana dah lantik amanah raya, okey dah. Kemudian waris-waris duduk lawan bertelagah pula. Siapa dia nak bayar cas kat amanah raya ni? Aku tak mau bayar sebab abah tak bagi harta kat aku, abah wasiat kat hang lah kena bayar. Yang aku tahu abah lantik hang sebagai penama, lepas ni hang kena buat pembahagian secara pusaka. Kami tunggu saja bahagian kami. Hang nak buat waktu mana ikut lantak hang lah. Yang aku tahu, yang kami tahu bahagian kami ada. Hang jangan duk lari. Hang lari dengan duit ni kami ligan sampai sudah. Tu. Banyak isu-isu tu yang kita jumpa sekarang ni. Jadi secara kesimpulan ni kita nak abang kata undang-undang wasiat adalah bersumberkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para sahabat. Hukum wasiat pada asalnya adalah harus dan kemungkinan ia berubah kepada hukum tertentu berdasarkan keadaan-keadaan tertentu di bawah hukum syarak. Terdapat dua perkara yang amat penting untuk menentukan sah atau tidak sesuatu wasiat, iaitu yang pertama, kadar harta yang diwasiatkan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka si mati. Setelah ditolak kos pengurusan jenazah, hutang-hutang si mati sama ada hutang dengan Allah atau hutang sesama manusia. Dan harta seperceraian antara suami isteri. Manakala perkara kedua, penerima wasiat bukan terdiri daripada ahli waris yang berhak menerima harta pusaka. Jika wasiat itu dibuat melebihi kadar 1/3 harta atau kepada ahli-ahli waris, maka persetujuan daripada semua ahli waris hendaklah terlebih dahulu diperolehi selepas kematian pewasiat. Persetujuan yang diberikan oleh ahli-ahli waris pada masa hidup pewasiat tidak boleh diterima. Jadi selesai bab wasiat. Kita nak abang kata, kita duk bincang panjang bab wasiat ni, dua perkara penting yang kita perlu ambil maklum. Pertama, berkaitan dengan kadar 1/3. Wasiat takat kadar 1/3 saja. Tapi kalau kata kita wasiatkan lebih, maka kita perlu dapatkan persetujuan kepada semua ahli waris. Yang kedua, wasiat ni asal dia bukan kepada ahli waris. Kena bagi dekat orang luar. Kan, kawan ke, siapa-siapa ke, cucu dan sebagainya. Yang orang yang tak berhak untuk mewarisi harta kita. Tetapi kalau kita nak bagi juga dekat ahli waris, perlu dapatkan persetujuan daripada semua ahli waris. Ni dua perkara penting yang kita perlu ambil maklum berkaitan dengan wasiat. 1/3 dan persetujuan daripada semua ahli waris. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita berkaitan dengan wasiat. Banyak minggu ni kita duk bincang bab wasiat ni. Alhamdulillah malam ni kita selesai bab wasiat. Sekali lagi saya nak sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kata ada hasrat nak buat wasiat, carilah pihak-pihak yang memang boleh membantu kita untuk menyediakan dokumen wasiat mengikut ketetapan undang-undang dan hukum syarak. Kan? Tak semestinya, kan, kita dah bincang sebelum ni, hukum dia harus, bukan kata wajib. Tapi kalau kata buat wasiat ni, kita dah bincang sebelum ni. Allah dah sebut barang siapa yang buat wasiat, dia akan dia punya ganjaran dia tu besar. Kan? Yang penting kita nak abang kata tak kisahlah
kita nak uruskan harta secara wasiat ke, secara hibah ke, yang penting kita ada plan. Harta-harta kita tu kita nak urus macam mana. Hak tu yang penting dia. Dan siapa penama-penama yang kita rasa boleh dipercayai, yang kita boleh lantik untuk menguruskan harta-harta kita. Kita tak maulah timbul isu selepas mana kita meninggal dunia, anak beranak bergaduh disebabkan kelemahan kita sewaktu kita hidup untuk kita uruskan harta tu cara betul. Patutnya waktu hidup ni lah kita dah plan siap-siap dah. Harta ni kita nak bagi macam mana dan sebagainya. Sebab tu kita kata tambahan kalau kata Pak Long dengan Mak Long yang tak ada anak lelaki. Macam saya tak ada lagi rezeki anak lelaki, 3 anak perempuan. Kadang-kadang duk bincang dengan orang rumah. Kalau kata tak ada rezeki anak lelaki juga ni, kita nak kena plan. Rumah ni macam mana dan sebagainya. Nak kena cerita tu dekat adik-beradik yang lain. Kan? Supaya kita nak abang kata, hampa janganlah duk kacau. Kan? Aku tak ada anak lelaki. Cuma kalau kata aku meninggal nanti, harta ni akan ada bahagian hampa. Sebab hampa lah waris-waris lelaki yang ada. Kalau boleh, rumah-rumah ni, kereta-kereta ni, duit ringgit ni, hampa bagilah dekat anak-anak aku. Kita nak kena cerita daripada muda ni. Dulu orang duk kata, tak apa ustaz. Muda-muda duk cerita pasal apa, duk pasal harta apa lagi. Lah ni orang muda lah hak ramai meninggal. Hak orang tua-tua tak ada sakit apa. Hak sakit pun Allah bagi rezeki lagi untuk hidup di muka bumi ni. Tapi hak muda-muda ni lah. Sakit jantung sekali, meninggal. Banyak yang kita jumpa sekarang ni. Tak dan nak buat pengurusan harta. Sebab duk fikir macam tu. Duk fikir waktu muda ni tak apalah, carilah harta dulu. Nanti main pencet, nanti kita fikirlah macam mana, nak urus macam mana. Benda tu silap. Kita nak kena plan daripada awal. Tak kira lah muda ke, yang tua ke. Yang penting bila ada harta, kita nak kena cari jalan untuk uruskan dengan cara yang elok. Kalau tak ada harta, senang, tak kena fikir. Tapi nak kena fikir juga. Kalau kata tak ada harta, janganlah tinggal hutang dekat waris-waris yang ada. Kan? Habis sangat. Kalau kata tak ada harta tinggal pun, hutang jangan tinggal. Kita takut lagi, harta tak tinggal. Tapi hutang bertimbul-timbul tinggal dekat ahli waris. Orang ni nak kena bayar, orang ni nak kena bayar. Pak Long ni pun, abah hampa ada hutang dengan Pak Long dulu ni 30,000. Bayar tapi dah 30,000. Mai Pak Long lain pula, abah hampa dulu ni ada pinjam dengan pasang. Takut sekali, anak-anak tu lah, waris-waris ni lah yang jadi kesempitan disebabkan kita meninggalkan hutang yang banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah sekalian, alhamdulillah selesai perbahasan kita bab wasiat. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan cuba rungkai lagi isu-isu lain berkaitan dengan banyak lagi isu pengurusan harta di mahkamah syariah ni. Isu wakaf pun sekarang jadi masalah sebab orang tak dapat gambaran yang betul. Kalau kata kami nak wakaf ni, kami nak buat lagu mana? Kami nak wakaf ni, kami nak kata apa? Kami nak sebut kat siapa dan sebagainya. Menyebabkan lain-lain kali harta yang asalnya diwakafkan, bila mana adanya kata adik-adik anak beranak, menyebabkan isu-isu tersebut habis, wakaf tersebut ditolak dan sebagainya. Sebab tu kalau kata kita nak kena ada plan ni lah kan. Kalau kebanyakan orang jarang dia buat wakaf. Tetapi kalau kata ada buat wakaf ni, biarlah wakaf tu yang menepati hukum syarak. Mungkin kita akan cuba bincang bab wakaf ni nanti. Wakaf ni pun lebih kurang juga wasiat, tapi dia ada rukun dan dia ada syarat-syarat dia juga. Setiap perkara-perkara ni dia ada rukun, dia ada syarat. Yang penting kita nak kena tahu. Kita nak buat wakaf, kita nak buat hibah, kita nak buat wasiat. Ataupun kita nak bagi atas perceraian saja. Ataupun kita kata tak apalah, hampa buat secara pusaka saja, terpulang pada kita atas kehendak kita. Yang penting biarlah pengurusan tu dibuat secara yang betul dan tak akan timbul isu yang berbangkit di kemudian hari. Bab ni penting. Sebab tu kita kata bab-bab pengurusan harta ni jarang orang bincang. Tapi kita rasa macam kami di mahkamah syariah ni kita terpanggil untuk bincang. Sebab kes ni lah yang banyak berlakunya di mahkamah ni. Dulu orang pergi mahkamah ni dua aja. Nak bercerai, nak kahwin seorang lagi. Lah ni hak bercerai kuih kurang dah. Hak kahwin seorang lagi pun kuih kurang dah. Hak duk banyak lah ni kuih berebut harta. Banyak ni pak tak ada meninggal lagi pergi mahkamah dah. Ni pak hibah kat saya. Hakim kata betul ke pak hibah? Betul. Boleh bawa pak main? Boleh. Bawa lah pak main dengan kursi roda dan sebagainya. Main-main mahkamah,
Habaq pula. Abah satgi hakim tanya, abah cakap ya aja. Tu dia pesan pula kat abah. Hakim tanya, betul ke palung ibah dekat anak ni? Ya. Betul ke ni? Ya. Pasal apa? Anak suruh jawab ya saja. Ni, ada yang kita jumpa macam tu. Jadi menyebabkan banyak isu-isu. Sebab tu kita tengok sekarang ni banyak perjumpaan-perjumpaan para-para ulama, para-para cendekiawan, orang-orang ni duk bincang berkaitan dengan pengurusan harta ni. Supaya kita nak pastikan harta-harta orang Islam ni diuruskan dengan cara yang elok dan tak ada pertelingkahan. Dan kita nak kurangkan harta-harta yang tak dituntut, yang dipegang oleh pihak kerajaan. Lah ni berbilion harta yang tak dituntut. Sebab apa? Tu duk bincang macam tadi. Tak mau buat urusan mahkamah, payah, nak kena pergi sana, nak kena pergi sini, berebut adik-beradik. Lepas tu harta pun, lepas kata harta pun tak banyak mana dan sebagainya, menyebabkan harta tu dibekukan oleh pihak kerajaan. Kerajaan pun tak boleh nak buat apa, nak bagi ke orang pun tak boleh, sebab harta tu harta orang. Menyebabkan harta tu duduklah dalam akaun wang tak dituntut. Setiap tahun akaun tu kuih banyak sampai bilion. Lah ni ulama-ulama, mufti-mufti duk fikir macam mana kita nak buat dengan harta tu. Sampai satu tahap kalau kata harta duduk 100 bilion. Kalau kata 100 bilion ni bahagi dekat orang susah ni, dah macam-macam dah boleh buat. Rumah dan sebagainya, tapi tak boleh buat. Sebab harta tu harta orang yang tak dituntut. Menyebabkan nanti dia akan ada lah ni perbahasan ulama berkaitan dengan perkara-perkara ni. Sebab tu kita kata janganlah biar harta kita ni tak dituntut, dibekukan. Harta kalau kata tinggal 5,000 pun bahagilah seorang sikit. Kalau kata tinggal RM50 pun bahagilah seorang sikit. Habis sangat tak mau sangat pun sedekah kat masjid. Jangan duk biar tergantung, dibekukan di situ. Baik, saya rasa setakat ni dulu perjumpaan kita pada malam ni. Alhamdulillah kita selesai bab wasiat. Kita akan cuba cari tajuk yang berkaitan dengan isu-isu mahkamah ni supaya benda-benda lah yang akan jadi maklumat tambahan kepada kita. Kan, mungkinlah di kalangan Pak Long dengan Mak Long, kalau lah kata kod-kod selepas ni rasa nak buat wasiat tapi malu ataupun segan, tak apa, telefon saya, WhatsApp saya pun tak apa. Saya cuba bantu Pak Long dengan Mak Long. Ramai lah ni orang boleh dah Ustaz tolong buat wasiat, surat wasiat kat saya. Mai kita buat. Bukan kita nak ambil upah apa pun, kita nak tolong buat supaya kita kata menepati keadaan hukum syarak dan undang-undang. Jangan duk buat sampai ke tebal-tebal, pergi mahkamah tolak. Sebab apa? Tak memenuhi rukun. Kita dah bincang dah sebelum ni. Wasiat ada terma-terma apa yang kita nak maklumkan dalam dokumen dan sebagainya. Tak apa. Kalau kata ada sebarang masalah ataupun sebarang isu-isu berbangkit, boleh WhatsApp tanya. Tak ada masalah. Kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Cuma yang pentingnya kita uruslah harta kita itu dengan cara yang elok supaya dapat dilaksanakan dan dibahagikan mengikut keadaan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dan juga undang-undang. Baik, saya rasa setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi perjumpaan kita pada bulan hadapan. Jika ada rezeki, ada umur panjang, ada waktu lapang, kita akan jumpa lagi. Kita akan bincang lagi beberapa isu berkaitan dengan isu mahkamah syariah ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.